Kapten Papa! Cikgu Papa! Kami minta maaf. Kami tak ada tadi. Kami lambat, Cikgu Papa. Tak sangka Kapten Papa dah pergi tinggalkan kita. Kapten Papa. Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zohor ke? Kapten Papa! Oh, aduh! Syukurlah. Kapten Papa selamat. Ingatkan Kapten Papa dah mati dah tadi. Kebenaran belum mati lagi. Hanya tidur mati. Apa jadi ni, Kapten Papa? Mana yang lain? Macam ni ceritanya. Kita dah sampai di planet Baraju. Kenapa ada dua bahagian yang berbeza? Ying, kau ada apa-apa maklumat tak? Kalau ikut database ni, bahagian berwarna merah mempunyai iklim panas yang melampau dan bahagian berwarna biru pula mengalami iklim sejuk yang ekstrim. Betul itu sis. Yang merah tu bara, yang biru pula salju. Bila mereka combine, jadilah Baraju. Yang tengah-tengah ni apa pula? Hak tengah-tengah ni pula Khalistiwa. Tak berapa sejuk, tak berapa panas. Just nice. Kalau macam tu, eloklah kita mendarat di Khalistiwa. Kapten, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita. Alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Burung apa pula macam tu? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Oi! Siapa yang tangkap batu-batu tu? Roka-roka rasa, buat barang dan buat salju.